Okay guys, Assalamualaikum, Tanjin Hao, Vanakum. Okay, Harry. So hari ni kita kat mana? Kita di PAD Beranang ataupun dipanggil Pro Autodive Beranang yang terletak di kawasan Semenyih. So kalau anda adalah pemilik Proton yang berdekatan dengan Beranang, Semenyih, Kajang, Bangi, Mantin, Negeri Sembilan, Kesuma, anda boleh datang di sini. Di mana? Proton PAD Pro Auto Beranang. Jom, hari ni kita nak explore apa yang ada di Proton Flagship yang berada di Proton Beranang ni. Jom guys. So guys, di PAD Beranang ni, diorang adalah sebagai flagship, okay, di mana mereka ni adalah center yang 4S. Diorang ada service, ada sales, diorang ada showroom, ada spare part, okay. So jika anda sedang mencari kenderaan Proton, di mana untuk servis semua, anda boleh datang ke sini. So korang tengok sini adalah site untuk showroom site ataupun bahagian sales, dan ini adalah antara orang-orang sales yang ada di Pro Auto Beranang, okay. Bila kita kata flagship, maksudnya tempat ni besar guys. So ini adalah ruang customer launch dan juga sini adalah showroom mereka. So di PAD Beranang kau boleh dapatkan pelbagai produk Proton daripada Pice model, X model dan juga Super model. Okey. So kalau kau rasa kau nak untuk test drive kereta, PAD Beranang adalah satu tempat yang sangat sesuai dan sempurna bagi aku sebab apa diorang ada semua varian kenderaan Proton di sini. Alright, jom. So, kalau nak servis kereta kat Proton PAD Beranang, ini customer launch mereka. Besar guys. Apa yang tak ada kat sini? Semuanya ada. Tempat duduk yang selesa, diorang ada massage, diorang ada kopi, dan hari Sabtu diorang sediakan juga makan pagi seperti nasi lemak dan mihun. So, kalau korang lapar, datang hantar kereta, sarapan kat sini dulu sementara nak tunggu kereta korang siap. So, di sebelah korang ni korang boleh nampak susunan kereta untuk kereta-kereta showroom lah, kereta-kereta baru. So, kalau untuk test drive pun sama juga, diorang sediakan pelbagai jenis produk lah. Okay? So, hari ni kita nak terjah bahagian servis site. Kita nak tengok apa yang PAD Beranang boleh sediakan untuk pelanggan-pelanggan Proton mereka. Jom. Okay guys, ini adalah ruangan menunggu untuk bahagian servis. So di sini di mana korang nak ambil appointment, korang nak serahkan kereta ataupun korang nak tahu budget for next service. So ini adalah kawasan ni lah, ruang menunggu, nombor giliran sebentar nak tunggu jumpa service advisor. So ini adalah service advisor mereka dan juga CRE. Okay guys, so di PAD Beranang, okay, kalau korang boleh tengok sangat luas. Okay, di sini adalah untuk bahagian servis diorang. Dan sini pula adalah untuk body and paint. Sebab di PAD Beranang, mereka ada body and paint untuk buat claim insurance, cash job. So, kat sini boleh kata semua yang lengkap lah guys. Okay, so kalau korang ada komplain, ada masalah, ni bilik ni. Okay, ada tulis manager. Kau boleh jumpa manager terus. Okay, jom. Kita nak pergi terjah bahagian workshop untuk PAD Beranang. So sekarang ni kita berada di bahagian bawah PAD Beranang, di mana sini adalah tempat center diorang menyelenggara kenderaan-kenderaan anda semua. So jom kita tengok satu persatu apa yang diorang sediakan di sini. Okey. So di PAD Beranang, diorang sebagai flagship center, diorang menyediakan one stop center. Di sini korang boleh tengok diorang ada buat untuk servicing, repairing, diagnose, diorang ada alignment machine dan diorang juga menyediakan untuk aircon service. Siapa kata servis di Proton ni mahal? Okay. Mungkin anda tak tahu, tapi kita akan hurai satu persatu so anda tahu adakah berbaloi servis di Proton ataupun servis di luar lebih berbaloi. Jom. PAD Beranang menyediakan servis perkhidmatan. Salah satunya adalah untuk aircon servis. Adakah aircon tak penting untuk kenderaan anda? Anda mungkin silap. Bagaimana anda menjaga enjin anda? 10,000 sekali untuk buat penyelenggaraan. Seperti itu juga untuk buat aircon servicing. Okay? Dan anda rasa aircon servis di Proton ni sangat mahal? Anda silap. Kita bermula dengan RM152 saja untuk Pice model. So, dapatkan quotation dan buat appointment anda dengan Proton sekarang. Especially di mana? Di PAD Beranang. Okay. PAD Beranang juga menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan tayar anda ataupun dipanggil alignment and balancing. Tapi betul ke bila anda buat alignment balancing kat luar, diorang buat balancing ke empat tayar? Di Beranang kita buat ke empat tayar. Tapi kenapa perlu datang ke PAD Beranang ataupun Proton PAD Beranang? Sebab apa? Teknisian kita berpengalaman lebih daripada 10 tahun mengendalikan maintenance tayar kenderaan anda. So, okey. So, di PAD Beranang, setiap kerja yang dijalankan melalui proses-proses yang telah ditetapkan oleh Proton. Okey. So, seperti anda lihat di sini, mereka perlu pakai fender cover untuk memastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Nak mengelakkan sebarang cala, kekotoran pada kenderaan anda. Okey. Dan setiap bay di sini, diorang perlu lakukan 5S. Diorang perlu lakukan kebersihan, perlu menjaga tahap kebersihan yang telah ditetapkan oleh Proton sendiri. So kita ada standard kita di Proton. Kenapa kena pilih tempat lain?
teruskan di PAD Beranang. Okay guys, sebagai sebuah flagship service center ataupun 4S service center PAD Beranang, kita seharusnya mempunyai satu store yang sangat luas, sangat selesa untuk memenuhi segala keperluan anda. So di sini kita akan simpan segala stok seperti fast moving item, engine oil, oil filter, brake pad, gasket, belt adalah perkara-perkara yang kita mesti ada dalam store kita lah untuk spare part kita akan standby. Dan juga kita ada simpan untuk wear and tear parts seperti apa? Jom. Absorber, suspension system. Okay. Tapi kenapa perlu buat di Proton? Mesti anda tertanya kan? Mahal ke servis kat Proton ni? Mahal ke wear and tear parts di Proton ni? Okay. Yang pertama, di Proton anda akan dapat 6 bulan jaminan pada setiap parts yang anda tukar. Adakah harga main peranan penting? Okay. Anda sebenarnya ada pilihan. Anda boleh datang ke Proton, anda boleh request untuk quotation harga dan anda boleh compare di luar kalau anda nak. Okay. Sebab apa? Di luar, sebarang item yang dikatakan original, anda takkan ada jaminan ataupun warranty. Tapi di Proton, kita akan bagi 6 bulan ke 1 tahun bergantung pada item. Contoh saya beritahu anda, minyak hitam daripada Proton. Adakah anda tahu, minyak hitam ni adalah di blend sepenuhnya oleh Petronas sendiri. Okay. So, adakah anda ingin pertikaikan kualiti yang ada pada minyak Proton ni? Okay. So, kita jual dengan harga RM189 untuk 5 liter fully static. Tapi adakah anda akan dapat dengan harga yang lebih murah di luar? Fikir-fikirkan. Brake pad. Mahal lah brake pad Proton ni. Betul ke? Adakah anda tahu perbezaan kualiti? Kalau anda perasan lah, brake pad yang anda gunakan daripada kereta anda beli sehingga kini, yang belum tukar lagi, anda akan perasan tak ada habuk hitam ataupun habuk warna perang pada diri anda. Tapi selepas anda tukar jenama lain di luar, anda pasti akan perasan rim anda cepat gotor, brake pad anda cepat habis, akan ada bunyi. Jadi kenapa perlu gunakan produk-produk yang anda tak pasti? Sedangkan Proton ada produk ori sendiri. Oil filter di luar. Dengan minyak hitam yang luar yang anda pakai, diorang kata apa? Boleh pakai untuk RM10,000, RM15,000. Adakah anda pasti oil filter yang anda gunakan itu tulen? Mahal sangat ke oil filter Proton ni? Proton menjual dengan harga RM14. Jaminan untuk pakai sehingga 10,000 km tanpa masalah. Yang pastinya, barang adalah genuine daripada Proton. Di luar, anda pasti.